mempunyai potensi besar dan wajar diusahakan golongan muda yang berminat dalam bidang pertanian. Itu kata pengusaha tanaman rumput Napier di Kuala Berang, Terengganu, Muhammad Rizwan Mahmat, yang mula menceburkan diri dalam bidang itu sejak tahun 2010 dan kini berjaya memperoleh pendapatan mencecah 5 angka sebulan. Menurut Muhammad Rizwan, 43 tahun, rumput Napier jenis Pak Chong menjadi pilihan penternak lembu dan kambing sejak harga dedak meningkat dengan mendadak. Asalnya saya buat ternakan feedlot 100 ekor dan dengan tanaman Napier 2 ekar. Tetapi yang menjadi masalah adalah makanan, dan kita tengok kat situ sebelum masuk ternakan kita kenakan sediakan makanan terlebih dahulu. Jadi bila kita kembangkan daripada 2 ekar kepada 10 ekar, kita still tak dapat nak buat ternakan sebab permintaan untuk Napier sangat tinggi waktu tu. Sebelum ini, Muhammad Rizwan turut mendapat pendedahan dan galakan dari Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM untuk menjana pendapatan dalam sektor pertanian. DOSM ni menjadikan data-data berkenaan dengan pertanian. Lepas tu maklumat yang demografi, penanaman lah berkenaan tu, hasil pertanian, kos input, juga hasil ladang. Muhammad Rizwan turut merancang untuk memperluaskan tanaman rumput Napier bagi menampung permintaan harian yang tinggi daripada penternak.